Assalamualaikum semua, selamat pagi. Dengar suara cikgu kan? Dengar. Okey. Semua sihat? Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Dah makan dah? Dah sarapan dah? Dah. Belum. Belum. Yang belum tak pergi tak apa, makan ah. Cikgu pun tak makan lagi. Sekejap, okey, dah masuk dah. Okey, jadi hari ni macam biasa PDPR kita iaitu bahasa Melayu seminggu sekali je. Dah dekat sebulan dah kan belajar dengan cikgu kan? Okey, ikutkan minggu kelima lah belajar dengan cikgu. Hari ni cikgu akan ajar kata ganda tingkatan 1. Cikgu rasa kamu semua dah tahu dah kata ganda ni. Di peringkat sekolah rendah pun semua dah belajar dah kan? Betul tak? Ada yang masih ingat kata ganda? Ada yang ingat? Hilang. Hey, mana kamu semua ingat tak kata ganda? Ingat. Boy, Akram kelas mana ni? 1 UM. Okey. Kata ganda ni senang je. Ada apa nanti kita tengok. Jadi hari ni cikgu akan ajak kata ganda lah. Jadi kamu semua tolong fokus sebab selalunya kata ganda ni akan masuk dalam peperiksaan iaitu dalam bahagian objektif lah. Bahagian objektif memang akan masuk bahagian objektif yang bulat-bulat lah. Soalan dia simple, ada yang mudah, ada yang susah. Dia menguji kefahaman kamu. Tapi kata ganda ni juga kita akan guna dalam peperiksaan dari segi karangan, penulisan dan sebagainya. Okey, yang mana baru masuk bawa ambil buku teks bahasa Melayu. Yang mana baru masuk ambil buku teks bahasa Melayu lah. Wajib ada buku teks dan kita akan guna buku tata bahasa hari ni. Hari ni kita belajar benda yang mudah, kata ganda je. Seronok je kata ganda ni. Tak pening kepala pun. Tak ada karangan pun tak ada. Hari ni mudah je, okey? Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey. Standard kandungan SK ataupun standard kandungan kita panggil. Hari ini kita akan memahami dan menggunakan perkataan daripada pelbagai golongan kata dalam pelbagai ayat. Standard pembelajaran kita pada hari ini iaitu cikgu akan ajar memahami dan menggunakan kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk dengan betul mengikut konteks. Maksud dia di sini. Mana pen? Okey, hari ni kita akan belajar kata ganda penuh. Silap pula sekejap Kita akan belajar kata ganda penuh berimbuhan, kata ganda majmuk dengan betul. Yang ni kita akan belajar 3 ni, iaitu kata ganda penuh berimbuhan dan kata ganda majmuk. Yang paling mudah yang mana cikgu? Yang paling mudah kita tengoklah. Cikgu rasa semua mudah. Jadi objektif pembelajaran ni adalah apa yang kamu akan dapat lepas kamu belajar dengan cikgu ni. Iaitu yang pertama, murid, iaitu kamu dapat memahami 3 jenis kata ganda dengan betul. Ni 3 jenis kata ganda yang betul. Sebelum ni kita dah ingat kata ganda ni semua sama. Semua sama, tapi sebenarnya tidak, ada yang bezalah beberapa perbezaan kata ganda. Okey. Mengenal pasti 3 jenis kata ganda dengan betul di dalam ayat. Kita tengok macam mana. Yang ketiga, kamu akan dapat membina sebuah ayat berdasarkan kata ganda yang telah dikenal pasti dengan menggunakan ayat yang gramatis. Maksudnya di sini kamu semua akan boleh guna kata ganda tu dalam pembinaan ayat lah. Menggunakan kata ganda yang betul. Itu saja untuk hari ini. Jadi slide seterusnya. Cikgu nak tanya. Kalau satu ni kan kita panggil apa ni? Yang ni kita panggil apa? Siapa-siapa boleh jawab? Baju. Okey, baju. Tapi kalau banyak ni kita panggil apa? Kalau banyak kita nak panggil macam mana banyak? Siapa boleh jawab? Hadif boleh jawab, Hadif? Baju. Okey, betul. Okey. Kalau cikgu ambil warna merah lah. Okey, kalau banyak kita panggil baju.
Ha. Jadi mana kata ganda dia? Sinilah. Baju. Okey, kita tengok yang lain pula. Okey, kalau satu ni kita panggil apa? Ni manggis kan? Kalau satu kita panggil apa? Nafiza boleh jawab? Buah. Okey, buah. Kalau banyak ni kita nak panggil apa? Buah-buahan. Buah-buahan. Wow, dia tambah dah ibu kan. Buah-buah boleh, buah-buahan boleh kan? Okey, bagus. Okey, bagus semua. Okey, yang ni pula siapa nak jawab? Kalau satu ni kita panggil apa? Alat tulis. Okey, bagus, pandai. Alat tulis. Kalau banyak kita nak panggil apa ni? Banyak ni. Alat-alat tulis. Alat-alat tulis. Okey, bagus. Pandailah. Senang je kan? Okey. Jadi inilah dia kata ganda yang kita akan belajar lah. Yang tadi kamu tengok yang pertama baju. Iaitu satu je kita panggil baju. Kalau banyak kita panggil baju-baju. Yang kedua, kalau satu ni kita panggil buah. Tapi kalau banyak kita panggil buah-buahan. Seterusnya, kalau satu ni kita panggil apa? Alat tulis. Jadi kalau banyak kita panggil alat-alat tulis. Lalu kita pergi kedai RM2 kan. Kedai Eco Shop kan. Kita nampaklah banyak sangat dalam ni kan. Okey, seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar apa itu kata ganda. Jadi cikgu nak Aiman ada? Aiman Zakwan? Ya, cikgu. Boleh baca tak apa itu kata ganda dekat cikgu? Proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, bagus, pandai. Jadi, kata ganda ini merupakan satu proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian yang tertentu. Terima kasih, Aiman. Jadi, inilah kata ganda. Maksud dari sini, kita berulang-ulang kata maksud dia. Macam mana tu cikgu ulang-ulang kata? Tak apa lagi, cikgu akan terang macam mana nak ulang-ulang kata tu. Jadi, kata ganda ni senang je. Kamu faham? Okey, yang mana baru masuk. Hari ni kita belajar kata ganda. Kita dah masuk definisi tau. Jadi, tak apa. Nanti cikgu akan hantar video pengajaran. Cikgu dah rekod. Jadi, kamu boleh tengok kat YouTube lah. Jadi, hari ni kita akan belajar kata ganda. Semua buat keluar buku teks dan buku latihan tata bahasa. Jadi, kita tengok balik definisi kata ganda. Kata ganda merupakan proses pengulangan kata secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu. Maksudnya kita gandakan benda tu. Contoh yang tadi kita tengok yang ni iaitu baju. Kita gandakan jadi baju-baju. Buah kita gandakan jadi buah-buahan. Alat tulis satu je. Kita gandakan jadi banyak. Jadi apa? Alat-alat tulis. Ini adalah definisi kata ganda. Okey, seterusnya. Okey, dalam golongan kata ganda ni kita ada 3 jenis kata ganda. Yang pertama iaitu kata ganda penuh. Yang kedua pula iaitu kata ganda penuh berimbuhan. Yang ketiga kita ada kata ganda majmuk. Jadi ingat hari ini cikgu akan ajak kamu semua 3 ni. Iaitu yang pertama kata ganda penuh. Yang kedua, kata ganda penuh berimbuhan. Yang ketiga, cikgu akan ajak kata ganda majmuk. Yang ni je kita akan belajar hari ni. 3 benda ni je. Mudah saja ni, okey? Ingat 3 benda ni. 3 jenis kata ganda yang cikgu akan ajak adalah yang pertama, ganda penuh berimbuhan dan ganda majmuk. Okey, slide seterusnya. Okey, kita pergi kepada kata ganda penuh dululah. Okey, apa itu kata ganda penuh? Iaitu menggandakan keseluruhan kata dasar sama ada mengandungi imbuhan ataupun tidak. Ingatlah. Kata ganda, nampak tak kat info penting ni? Ni cikgu buat smile ni. Nampak tak info penting dia? Cuba kamu baca. Ingat kata dasar dan terus gandakan. Tidak perlu tambah apa-apa imbuhan. Macam mana tu kata ganda penuh ni? Okey, yang pertama. Cikgu urai balik definisi dia. Kata ganda penuh ni menggandakan keseluruhan kata dasar. Maksudnya kamu tengok kata dasar tu, kamu gandakan saja. Ataupun kamu kali 2 je. Macam itulah. Sama ada mengandungi imbuhan ataupun
Tidak. Jadi kamu kali 2 je lah. Okey, yang pertama. Kereta. Jadi, siapa-siapa boleh jawab tak? Sekejap Nadrah ada Nadrah? Nadrah ada? Cikgu. Okey, Nadrah. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu kalau kata ganda kereta jadi apa? Kereta. Okey, kereta. Kita tengok betul ke tak? Okey, betul. Bagus. Tahniah, Nadrah. Senang je kan? Kereta. Betul. Okey, kita tengok pula yang kedua. Siapa nak jawab yang kedua? Ada siapa-siapa nak jawab yang kedua? Murid. Okey, Ain Christina jawab murid-murid. Betul tak kita tengok ya? Okey, bagus. Pandai Ain. Terima kasih. Okey, yang kedua adalah murid-murid. Yang ketiga pula kita tengok. Siapa nak jawab yang ketiga? Ada yang nak jawab yang ketiga? Pelari. Okey, Nafizah jawab pelari. Apa ganda-ganda macam mana Nafizah? Nafizah kalau ganda kan jadi apa? Pelari. Okey, kita tengok betul tak? Okey, betul. Bagus, hebat. Jadi, kata ganda penuh ni, yang penuh ni ingat, yang ni kita kali 2 je, iaitu kita kali 2 je, kali 2. Iaitu kereta jadi kereta, murid jadi murid-murid. Pelari jadi pelari. Itu je pun, mudah je. Kalau cikgu minta baju, kata ganda penuh baju, jadi apa? Baju. Okey, bagus, pandai. Itu adalah kata ganda penuh. Masuk di sini, kita tak perlu tambah apa-apa imbuhan. Kita gandakan dia 2 kali. Itu je lah. Kereta. Murid. Pelari. Itu adalah kata ganda penuh. Nampak tak? Baca dekat sini info penting yang cikgu buat ni. Iaitu, ingat kata dasar dan terus gandakan. Tidak perlu tambah apa-apa imbuhan pun. Jadi, kamu tak perlu tambah apa-apa imbuhan pun. Dah jadi kata ganda penuh. Okey, kita tengok contoh ayat. Yang pertama, mata-mata itu sedang mengawal persimpangan jalan. Okey, Nurul Auni ada Nurul Auni? Ada. Nurul Auni, mana kata ganda penuh dalam ayat yang pertama ni? Mata. Okey, betul, bagus, pandai. Jadi, apa kata dasar dia? Mata. Okey, bagus, pandai. Okey, kata dasar dia adalah mata. Yang kedua, cikgu nak Qayyum ada? Ada. Okey, Qayyum. Ambil slow sama Qayyum, pelajar itu rajin-rajin belaka. Ayat nombor 2 ni, mana kata ganda penuh dia? Rajin. Okey, rajin-rajin, bagus, pandai. Apa kata dasar dia? Rajin. Okey, bagus, pandai Qayyum. Tahniah. Okey, sekejap Okey, seterusnya Faiz Azizi ada? Faiz? Hilang Faiz Azizi. Cikgu macam panggil nama cikgu pula. Ali Wafi ada? Ada, ya. Okey, semangat macam biasa. Okey, nombor 3 tengok. Ular sawah itu menelan bulat-bulat seekor anak kambing. Jadi Ali bagi tahu cikgu mana kata ganda penuh dia? Bulat. Okey, bulat-bulat. Kalau bulat-bulat, apa kata dasar dia? Bulat. Okey, bagus, pandai. Bulat. Simple je lah kan, senang je. Okey, cikgu nak... Alah, tak ada tengok nama pula. Yang Azlan Muhammad Hassan ni siapa, tak tahu? Cikgu lupa lah. Hayati. Hayati. Okey, Hayati. Nombor 4, baju di butik itu cantik-cantik belaka. Hayati beritahu cikgu mana kata dasar dia? Kata ganda. Cantik. Okey, bagus, pandai. Apa kata dasar dia? Cantik, okey, bagus, pandai. Jadi, ini je lah kata ganda penuh. Jadi, semua faham tak apa itu kata ganda penuh? Faham? Senang ke susah kata ganda penuh ni? Senang ke susah? Senang? Betul ni. Kalau cikgu bagi soalan, siapa boleh jawab tak?
Ha? Boleh. Boleh? Okey. Kita tengok slide seterusnya. Kata ganda penuh berimbuhan, iaitu menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan. Melibatkan kata kerja atau kata adjektif. Cikgu ulang sekali lagi. Kata ganda penuh berimbuhan. Yang pertama, menggandakan kata dasar yang telah mengalami pengimbuhan. Maksud dia di sini, dia ada dah pengimbuhan, kita gandakan dia. Melibatkan kata kerja atau kata adjektif lah selalunya. Okey, kita tengok. Kata ganda penuh ni dia ada 4 lah cikgu. Jadi dia bukan satu macam kalau kita tengok kata ganda penuh ni, dia ada yang ni je kan. Kalau kata ganda penuh berimbuhan, dia ada bahagian dia, bahagi-bahagi dia lah. Kalau yang ni dia tak ada pembahagian, dia satu ni je. Kalau kata ganda penuh berimbuhan, ya dia ada pembahagian. Ingat, kata ganda penuh biasa satu ni je. Kalau kata ganda penuh berimbuhan, dia ada perbezaan dia lah. Jadi ingat, kata ganda penuh satu saja, dia tak ada pembahagian. Kalau kata ganda penuh berimbuhan, dia ada pembahagian dia. Yang pertama pembahagian dia iaitu kita lihat awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Ini dia. Kata ganda penuh berimbuhan kita ada yang pertama iaitu awalan. Allah. Sekejap, pen cikgu jatuh. Yang kedua, kita ada akhiran. Yang ketiga, kita ada apitan. Dan yang keempat, kita ada sisipan. Jadi ingat, kata ganda penuh berimbuhan terbahagi kepada 4. Awalan, akhiran. Bila kita ada awal, mesti kita ada akhir. Betul, ada apitan dan sisipan. Alah cikgu susahnya nak ingat. Jangan risau, senang je. Saya cikgu tunjuk contoh. Senang je. Ingat ni je. Kalau kata ganda penuh tadi iaitu yang ni kan, kata ganda penuh dia tak ada awalan, dia tak ada apitan, dia tak ada sisipan. Dia satu ni je. Tapi kalau kata ganda penuh berimbuhan ni, dia terbagi kepada 4 ni lah. Awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Okey, yang pertama kita tengok dulu apa itu awalan. Awalan, imbuhan awalan di awal kata. Maksud dia ada awal kata. Okey, kamu tengok dulu ya. Yang pertama kita tengok dulu kata dasar dia. Cari jam 7. Cari jam 7. Okey cikgu, macam mana kata ganda awalan ni? Okey, kita tengok kata ganda awalan dia. Tercari-cari. Maksud dia di sini awalan dia tambah kat depan ni. Nampak tak? Kata dasar dia yang pertama tadi, dia itu cari kan. Kata ganda yang penuh dia kan. Yang kata dasar dia adalah cari. Tapi nampak tak dia tambah kat sini? Tercari-cari. Dia tambah dekat mana? Depan ni. Dia tambah dekat awal. Itu kita panggil kata ganda penuh berimbuhan awalan. Okey, kalau jam. Apa kata ganda awalan dia? Siapa boleh jawab? Berjam-jam. Berjam-jam. Baguslah Aiman Zakwan. Bagus. Pandai. Okey. Tahniah. Jawapan dia betul. Berjam-jam. Nampak tak? Dia tambah kat depan ni je. Berjam-jam. Dia tambah awalan dia. Jadi, apa kata dasar dia? Jam. Mudah je pun. Okey. 7. Siapa boleh jawab 7 ni? Ada siapa boleh jawab? Syifa ada tak? Syifa Muhammad Zaki? Syifa? Tak ada. Nafizah nak jawab? Nafizah? Ke-7. Ke-7. Kita tengok betul tak ke-7. Wow. Tahniah. Bagus. Pandai. Jadi, awalan dia kat mana tu Nafizah? Nafizah, awalan dia kat mana? Ke. Okey, bagus. Pandai. Nampak tak? Ini adalah awalan iaitu tercari-cari. Dia tambah ter depan dia. Jam. Berjam-jam. Dia tambah ber depan dia. Ke-7 dia tambah ke depan dia. Itu adalah kita panggil awalan. Dia tambah depan saja. Nampak tak? Kat tengah dia tak tambah. Kat belakang pun dia tak tambah. Belakang dia tak tambah. Belakang dia tak tambah. Dia tambah awal je.
Jadi kita tengok contoh ayat dia. Ini. Jadi cikgu nak Akram. Akram, ada Akram? Ada. Akram baca cikgu ayat nombor 1. Abu berangan-angan hendak menjadi seorang polis. Okey, beritahu cikgu mana kata ganda penuh imbuhan awalan dia? Berangan-angan. Okey, berangan-angan. Bagus, pandai. Jadi kata dasar dia apa? Angan-angan. Kata dasar dia. Kata dia yang singkat dia tu. Apa kata dasar dia? Angan. Angan, bagus, pandai. Jadi apa yang ditambah? Imbuhan awalan dia, apa yang ditambah? Ber. Okey, bagus, pandai. Jadi kamu faham tak awalan ni? Faham, Akram? Faham. Okey, bagus. Yang kedua, cikgu nak Fakrul Wafri. Fakrul? Ada Fakrul? Ada. Ada. Okey, Fakrul boleh baca cikgu tak ayat nombor 2 ni? Aminah tersipu-sipu di hadapan kekasih hatinya. Okey. Kekasih hatinya. Okey, Aminah tersipu-sipu di hadapan si hatinya. Jadi Fakrul beritahu cikgu, mana kata ganda dia, awalan dia? Tersipu-sipu. Okey, bagus, pandai. Tersipu-sipu. Apa kata dasar dia? Sipu. Okey, bagus, pandai. Sipu. Jadi, apa awalan yang ditambah? Ter. Okey, bagus, pandai. Jadi Fakrul dah faham kan awalan ni macam mana kan? Senang je kan? Okey. Nombor 3 pula. Kita tengok nombor 3. Okey, nombor 3 cikgu bacalah. Adik melambai-lambai tangannya ke arah abang yang berada di dalam kereta. Jadi cikgu nak cikgu nak panggil nama siapa dia? Syifa ada tak Syifa? Tia. Wati ada? Wati? Ada. Aulia Batrisya boleh jawab? Aulia? Ya. Okey, Aulia. Bagus. Okey, cikgu baca nombor 3 ni. Adik melambai-lambai tangannya ke arah abang yang berada di dalam kereta. Aulia beritahu cikgu mana kata ganda awalan dia? Lambai-lambai. Okey, bagus, pandai. Melambai-lambai. Apa kata dasar melambai-lambai ni? Lambai. Lambai tu macam mana? Babai. Okey, apa imbuhan awalan yang ditambah? Ber. Ber. Adik melambai-lambai. Apa imbuhan dia ditambah? Imbuhan awalan. Apa yang ditambah? Me. Okey, ni. Jawapan dia ditambah me. Adik melambai-lambai. Kan kata dasar dia tadi lambai. Lambai. Kalau kita gandakan jadi lambai-lambai kan. Awalan dia jadi me ditambah melambai-lambai. ME ditambah. Itu saja untuk awalan. Jadi berjam-jam. Ali berjam-jam tunggu kawannya di hadapan sekolah. Ali berjam-jam tunggu kawannya di hadapan sekolah. Cari tercari-cari. Nak kata apa? Contohnya apa? Aminah tercari-cari pensel alat tulisnya yang ditinggalkan di atas meja kantin. Itu contoh dia nak bina ayat. Jadi semua faham apa itu kata ganda awalan ni? Semua faham? Faham. Senang ke susah kata ganda imbuhan awalan ni? Senang. Senang? Betul ni, senang ni. Okey, kalau tak faham tanya cikgu terus tahu. Okey, ini adalah awalan. Seterusnya kita tengok akhiran. Bila ada awal pasti ada akhirnya. Okey, yang pertama kita tengok kata dasar, ulam, sayur, kenang. Okey, kita tengok definisi akhiran. Imbuhan akhiran di akhir kata. Kalau awal tadi ya ada itu di awal kata. Kalau akhir dia di akhir kata. Jadi makna dia kalau awal dia duduk depan, kalau akhir dia duduk kat mana? Siapa boleh jawab? Belakang.
Hujung belakang. Okey, bagus. Pandai. Bagus semua. Okey, betul lah. Kalau awal dia duduk depan, kalau akhir dia duduk hujung pula. Contoh dia, ulam. Siapa boleh bagi contoh kata ganda akhiran dia apa? Ulam. Ulam-ulaman. Okey, bagus, pandai Aiman. Jawapan dia adalah ulam. Oh Allah, kantilah. Ulam, ulaman. Jadi sayur. Okey, ulama betul. Betul Aiman jawab tadi. Sayur, jawapan dia apa sayur? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Okey, bagus, pandai Adif. Jawapan dia adalah sayur-sayuran. Kenang. Siapa boleh jawab kenang? Kenang-kenangan. Okey, bagus, pandai. Nafiza, Alif dan semualah yang jawab. Jawapan dia adalah kenangan. Jadi, kamu lihat kat sini. Kata dasar dia ulam. Dia tambah jadi ulam. Ulaman ni, dia tambah kat mana? Inilah belakang dia. Dia tambah belakang dia. Kenangan. Dia tambah belakang dia. Ini adalah akhiran. Senang je pun. Kalau awal tadi, kamu tengok dia di depan. Kalau akhiran, dia tambah belakang sahaja. Itu je pun untuk awalan dan akhiran. Kita tengok contoh ayat yang cikgu bagi. Yang pertama, cikgu nak Faiz Azizi, ada Faiz? Faiz Azizi? Ya. Okey, Faiz baca ayat nombor 1 cikgu. Yang nombor 1 ni. Encik Murad bercadang untuk mengadakan majlis kenduri kahwin anaknya itu secara besar-besaran. Okey, bagus, pandai. Jadi Faiz, bagi tahu cikgu mana kata ganda akhiran dia? Besar-besaran. Okey, bagus, pandai. Jadi apa kata dasar dia? Besar. Okey, bagus, pandai. Kata dasar dia adalah besar. Jadi dia tambah apa kat belakang tu? Untuk akhiran. Dia tambah apa? An kan? Okey, bagus, pandai. Jadi Faiz faham tak kata ganda akhiran ni? Senang ke susah? Senang. Okey, bagus, pandai. Yang kedua pula, cikgu nak Syifa tak ada Syifa, cikgu ulang suara Syifa. Hello Syifa. Tak ada. Wati ada? Ada juga Hayati. Boleh baca cikgu? Boleh. Baca nombor 2. Farmasi Ahkiong itu menjual ubat-ubatan yang sukar didapati di Pekan Lama. Okey, bagus. Bagi tahu cikgu mana kata ganda imbuhan akhiran dia. Ubat-ubatan. Okey, bagus, pandai. Apa kata dasar dia? Ubat. Ubat, betul. Apa dia tambah kat belakang tu? Tan. Okey, bagus. Jadi Hayati dah faham kata ganda akhiran dia. Faham? Susah ke senang? Senang. Okey, bagus. Alhamdulillah. Jadi itu je lah kita belajar awalan dan akhiran. Bila awal, kita duduk depan. Bila akhiran, kita duduk belakang. Itu je pun. Kita gandakan. Cuma beza dia kalau awal kita tambah depan. Yang ni dia tak tambah depan. Dia tambah belakang sahaja. Itu sahaja untuk awalan dan akhiran. Kita tengok pula. Apitan. Apit tu apa? Apit tu. Apitan adalah seluruh kata ganda. Dia apitan seluruh kata ganda. Depan dan belakang. Maksud dia di sini. Dia ada depan, dia ada belakang. Kalau tadi kita belajar awal, dia ada depan. Kita belajar belakang, dia ada belakang. Kalau apitan ni, dia ada dua-dua. Maksud dia, kat depan dia ada, kat belakang pun dia ada. Macam mana tu cikgu? Okey, cikgu bagi contoh yang pertama, iaitu salam. Kata ganda apitan yang contoh dia adalah bersalam-salaman. Nampak tak? Dia ada, kata dasar dia adalah salam. Kan? Digandakan jadi salam-salam. Yang kata apitan ni, maksud dia di sini, dia tambah depan, 1, dia tambah belakang, 2. Itu yang kita panggil apitan. Bersalam-salaman. Ditambah ditambah an. Itulah kita panggil apitan. Depan dan belakang. Dia apik. Dia apik dua-dua tu. Okey, cakar. Siapa boleh jawab cakar ni? Apa? Adif boleh jawab, Adif?
Okey, janganlah jawab slow. Betul tu jawapan tu. Bagus, pandai. Jawapan dia adalah bercakar-cakaran. Bagus Adif, bagus. Terima kasih, pandai. Jadi jawapan dia adalah bercakar-cakaran. Dia tambah kat mana tu? Nampak tak? Dia tambah dia tambah an. Dia tambah depan dan belakang. Ini adalah apitan kita panggil. Biru. Siapa boleh jawab biru dekat cikgu? Kebiru-biruan. Wah, bagus. Pandai semua. Bagus. Betul jawapan kamu. Kebiru-biruan. Dia tambah kat mana ni? Ke dan an. Sebab kata dasar dia biru je pun. Nampak tak? Apitan. Dia tambah depan, dia tambah belakang. Dua-dua dia tambah. Itu adalah apitan. Okey, cikgu bagi contoh ayat. Iaitu nampak tak? Jaafar bermati-matian tidak mahu mengakui kesilapannya itu di hadapan guru disiplin. Cikgu ulang sekali lagi. Jaafar bermati-matian tidak mahu mengakui kesilapannya itu di hadapan guru disiplin. Jadi, mana kata ganda apitan dia dalam ayat ni? Bermati-mati. Okey, betul. Bermati-matian. Betul Hafizah. Terima kasih. Jadi, apa yang dia apik tu? Benda apa yang dia apik? Apa yang ada? Siapa boleh beritahu cikgu? Ber dan an. Okey, bagus. Terima kasih semua. Jadi, jawapan dia betul lah. Jaafar bermati-matian. Apa yang dia apik? Ber dia apik. An dia apik. Inilah kita panggil apitan. Mudah je pun. Okey, yang kedua. Cuba tengok ya. Anggota polis berlari-larian mengejar pencuri yang telah memasuki kedai emas di bandar itu. Cikgu ulang sekali lagi. Anggota polis berlari-larian mengejar pencuri yang telah memasuki kedai emas di bandar itu. Jadi, bagi tahu kat cikgu Kamilia bermasuk Kamilia? Kamilia. Alah, tak ada pula. Syifa ada tak dengan cikgu? Syifa. Wati dengan cikgu tak, Wati? Tak ada. Nurul Auni ada dengan cikgu lagi? Ada lagi. Okey, Gamat Sinchan. Okey, Auni, bagi tahu cikgu, mana kata ganda apitan dia? Berlari-larian. Betul, berlari-larian. Apa kata dasar dia ni, Auni? Auni boleh jawab kata dasar dia? Boleh. Lari. Lari, okey, bagus, pandai. Jadi, apa yang dia apik tu? Dia tambah apa tu? Perdengaan. Okey, bagus Auni, pandai. Terima kasih Auni. Betul jawapan ni. Jadi yang ada itu kata ganda apitan dia adalah berlari-larian. Kata dasar dia adalah lari. Ditambah ditambah an. Itulah kita panggil apitan. Depan dia boh, belakang pun dia boh. Dua-dua dia boh. Itulah kita panggil apitan. Jadi faham tak sekarang? Semua faham apa itu apitan? Faham Okey, ingat awalan dia depan, akhiran dia belakang. Apitan dia ada depan, dia ada juga dekat belakang. Dua-dua dia ada. Itu dia. Apitan. Kita pergi slide seterusnya. Iaitu sisipan. Sisipan. Macam mana tu? Imbuhan yang mengisik di bahagian tengah kata. Kalau tadi kamu belajar, dia ada kat depan, dia ada kat belakang. Tapi sisipan ni dia ada kat tengah-tengah. Wish, macam mana tu? Saya cikgu tunjuk contoh. Dia ada kat tengah-tengah. Maksudnya dia tak ada kat belakang ke, dia tak ada kat depan ke, tak tahulah. Dia mesti ada kat tengah. Contoh dia, kita tengok kata dasar dia tikam. Macam mana tu jawapan dia? Kita tengok. Jeng. Tikam menikam. Macam mana tu? Ni. Dia tambah yang ni. Dia tukar kata dasar dia tu. Yang kedua tu dia tukar. Tikam menikam. Itu kita panggil sisipan. Kita tak panggil tikam-tikam. Kalau tikam-tikam, kalau kamu tulis
Tikam. Salah. Tak boleh. Kamu kena tulis tikam menikam. Lah kanta jawapan nombor 2. Tikam menikam. Nombor 2 kamu tengoklah tadi kan. Usik mengusik. Kita tak boleh panggil usik-usik. Salah. Kalau kamu tulis usik-usik memang salah. Kamu kena tulis usik mengusik. Dia tambah dan dia tukarkan kat belakang ni. Ingat, yang depan dia kekalkan, yang belakang dia ubah sikit. Dia ubah sikit lah. Dia tambah yang depan ni kan. Dia tambah kat tengah-tengah. Ingat ni, tengah. Dia buh kat tengah. Itu adalah sisipan. Kalau awalan, akhiran, apitan, dia ada depan dan belakang. Kalau sisipan, dia awal-awal dia tak ubah pun. Tapi dia ubah kat ni, yang kedua ni. Itu adalah kita panggil sisipan. Siapa boleh bagi tahu cikgu ukir ni apa? Kata ganda sisipan dia. Mengukir. Wow, bagus Hafiza, pandai. Jawapan dia betul. Ukir mengukir. Inilah jawapan dia. Nampak tak? Dia tak panggil ukir-ukir. Contohnya Nafiza ukir-ukir lukisan kayu itu ataupun seni ya. Jadi salah, kita tak boleh ukir-ukir. Kita kena buat ukir mengukir. Kita kena ubah sikit. Nampak dia tambah kat tengah ni. Itu adalah sisipan. Ingat ya. Beza tau kalau apitan awal akhiran dengan sisipan. Kalau apitan depan belakang, sisipan dia tengah-tengah. Dia ubah kat tengah-tengah tu. Itu kita panggil sisipan. Sebagai contoh, cikgu sediakan contoh ayat yang pertama. Allah. Sikap, contoh ayat pertama lah tengok ya. Sikap bantu-membantu perlu diamalkan dalam masyarakat. Jadi, tolong bagi tahu kat cikgu, Nadrah ada Nadrah? Ya, cikgu. Okey Nadrah. Bagi tahu kat cikgu, cikgu baca dulu ayat nombor 1. Sikap bantu-membantu perlu diamalkan dalam masyarakat. Okey Nadrah, bagi tahu kat cikgu mana kata ganda sisipan. Bantu. Okey, bagus, pandai. Okey Nadrah. Kalau bantu-membantu, apa kata dasar dia Nadrah? Bantu. Okey, bagus, pandai. Jadi apa yang dia tambah kat sisipan dia tu Nadrah? Nom. Okey, bagus. Tahniah Nadrah. Nampaknya kamu dah faham lah. Sisipan tu bagus. Tahniah. Okey, yang kedua pula kita tengok ya. Yang pertama bantu-membantu iaitu mem dia tambah. Yang kedua cikgu baca ya. Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu potong memotong. Kenapa cikgu tak bersalin potong memotong Sekejap kita tengok. Ayat dia betul tak ni? Kedua-dua orang pemandu kereta itu, kereta lumba itu potong memotong. Okey, hadis ada dengan cikgu tak? Mr. Mat ni siapa? Cikgu lupa lah. Aisar. Mobile Legend ni? DP. Free Fire Oh, tak main Mobile Legend Dua-dua main. PUBG main tak PUBG? Tak. Oh, tak main PUBG, Free Fire. Okey, Aisar. Bagi tahu cikgu mana kata ganda sisipan dia. Memotong. Okey, bagus, pandai. Apa kata dasar dia Aisar? Dasar dia potong. Okey, bagus, pandai. Kata dasar dia adalah potong. Apa yang dia tambah? Mem. Okey, dia ubah kan? Otong ni dia ubah jadi memotong. Bagus Aisar. Terima kasih Aisar. Okey, jadi itulah jawapan dia. Kita tengok yang kedua. Kedua-dua orang pemandu kereta lumba itu potong memotong. Potong adalah kata dasar dia. Bila kita gandakan sisipan, dia jadi memotong. Itulah kita panggil kata ganda sisipan. Jadi semua faham tak kata ganda sisipan ni? Faham ke tak? Faham? Faham ke? Senang ke susah? Senang. Okey, jadi kamu boleh bezakan tak? Kalau cikgu tanya hadis ada hadis? Ada. Oh, hadis bangun ke hadis? Mandi ke? Makan ke hadis?
Sorang macam baru bangun kan. Okey Adif. Bagi tahu kat cikgu Adif, kalau apitan tu macam mana Adif? Apitan dia bubuh kat depan dan belakang. Okey, bagus, pandai. Terima kasih Adif. Okey, Qayyum, ada Qayyum? Ada. Okey, Qayyum, kalau awalan dengan akhiran tu apa beza dia Qayyum? Boleh beritahu cikgu Qayyum? Qayyum hilang dah. Qayyum? Qayyum ada? Ada. Qayyum, kalau awalan dia tambah apa Qayyum? Okey, tak apa cikgu. Siapa nak tolong Qayyum? Siapa-siapa boleh tolong Qayyum? Siapa-siapa boleh tolong? Faiz boleh tolong tak Faiz? Faiz? Hilang juga. Nafiza boleh tolong tak Nafiza? Awalan dia dekat awal. Awal. Kalau akhiran? Kat belakang. Kat belakang. Okey, bagus. Pandai. Terima kasih Nafiza. Okey. Qayyum. Dengar ya Qayyum. Qayyum ada cikgu? Qayyum? Kalau Call of Duty amboi. Okey Qayyum. Kalau awalan kita buh kat depan. Contoh dah cikgu ulang balik. Nampak ada awalan ni Qayyum? Kita tambah kat depan ni. Ke. 7 ni kata rasa dia. 7 kata ganda. Kita tambah depan je. Itu adalah awalan. Kita tambah depan je. Cari. Okey, kalau akhiran, kita tambah kat belakang. Iaitu, ulam-ulaman, sayur-sayuran. Nampak tak? Dia tak tambah kat depan. Tapi dia tambah dekat belakang. Itu adalah awalan dan akhiran yang kita panggil. Okey, kalau apitan pula, cikgu ulang sekali lagi. Apitan kita panggil macam ni. Salam, dia boh dekat depan, dia boh dekat belakang. Bersalam, salaman. Bercakap, cakaran. Kebiru, biruan. Itu adalah kita panggil apitan. Kalau awal dekat tadi, kita tambah awal depan, akhir belakang, apitan, debuh dua-dua. Depan dan belakang. Jadi Qayyum, boleh faham Qayyum? Qayyum boleh faham? Qayyum ada dengan cikgu tak? Qayyum boleh faham tak apa itu awalan dan akhiran? Boleh? Okey, tak apa. Nanti cikgu bagi latihan mudah je kita tengok. Okey, jangan risau. Senang saja. Okey, kita tengok pula. Tadi kita dah belajar dah awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Sisipan dia buat tengah-tengah. Itu adalah kata ganda penuh berimbuhan. Dah selesai. Jadi ada apa-apa soalan tak untuk kata ganda penuh berimbuhan ni? Ada siapa-siapa nak tanya? Kod lain tak faham? Ada nak tanya tak? Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, cikgu nak teruskan slide. Semua faham ke? Untuk kata ganda penuh berimbuhan? Faham. Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah semua. Tahniah, hebat anda. Okey, kita pergi slide seterusnya pula. Iaitu, ada lagi info penting. Cikgu lupa nak terang. Maafkan cikgu, info penting. Apabila kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat telah sedia menyatakan makna berulang-ulang, maka kata berkali-kali atau berulang-ulang tidak boleh digunakan selepas kata ganda berimbuhan itu. Apa ni cikgu panjangnya? Saya tak faham lah. Sekejap cikgu ulang ya. Apabila kata ganda berimbuhan, kata ganda imbuhan kan, awalan ke, akhiran ke, apitan, sisipan ke, digunakan dalam ayat, lepas tu dia berulang-ulang lah. Maksud dia kata ganda ni dia ulang-ulang. So bila kita ada tambah lagi benda yang ulang-ulang juga, maka salah. Macam mana tu cikgu? Kita tengok yang pertama ya. Nampak tak? Yang pertama ayat dia.
Adik melambai-lambaikan tangannya berkali-kali sebelum dia menaiki pesawat. Okey, siapa boleh beritahu cikgu betul tak ayat ni? Adik melambai-lambaikan tangannya berkali-kali sebelum dia menaiki pesawat. Betul tak? Siapa tu? Adif. Betul tak Adif? Salah. Okey, betul. Salah jawapan dia. Memang salah ayat ni. Sebab apa? Kalau kamu tengok definisi ni, kamu pening kan? So, tak payah tengoklah definisi ni. Cikgu terang cara cikgu ya. Okey. Contoh dia kamu tengok ya. Yang pertama, dia dah ada. Ni kata ganda imbuhan dia apa ni? Melambai-lambaikan. Apitan. Okey, bagus. Pandai. Jadi nampak tak? Adik melambai-lambaikan tangannya. Debuh lagi berkali-kali. Debuh lagi kata ganda kat sini. Maka tak boleh. Salah ya. Kamu tak lebih. Dah melambai-lambaikan ni dah menunjukkan banyak tau. Sebab kita ada kata ganda. So melambai-lambaikan ni memang dah banyak dah. Banyak kali dia tunjuk. Banyak kali dia lambai. Itu maksud dia kata ganda. Dia buat perbuatan tu berkali-kali. Itu melambai-lambaikan ni memang menunjukkan dah banyak. Tiba-tiba dia pula berkali-kali lagi. Jadi ayat ini adalah salah. Tak boleh diterima. Sebab dah lah lambai-lambai lepas tu berkali-kali. Nak buat macam mana tu? Banyak-banyak kali. Goyang-goyang tangan tu. Jadi salah. Yang betulnya, adik melambai-lambaikan tangannya sebelum dia menaiki pesawat. Cukup. Macam ni, betul ayat dia. Ingat ya, kalau kata ganda, anak-anak murid cikgu tak boleh tambah banyak kali dalam satu ayat. Salah ya. Nampak tak? Melambai-lambai dah banyak. Cukuplah banyak kali dah. Melambai-lambai tu kata ganda ni memang menunjukkan benda tu banyak. Kalau ada dash ni, dash memang menunjukkan benda tu banyak. Jadi adik melambai-lambaikan tangannya, tangannya tu dah banyak kali dah. So, tak perlu pun berkali-kali. Lenguh tangan dia nanti. Lenguh tangan adik. So, salah ayat ni, salah. Ayat yang betul, adik melambai-lambaikan tangannya sebelum dia menaiki pesawat. Jadi, faham tak kat sini semua? Anak murid cikgu faham? Ingat ya, jangan buat 2 kali. Okey. Kita tengok seterusnya. Sekiranya kata ganda berimbuhan yang digunakan dalam ayat sudah menyatakan maksud menyaling, maka kata saling tidak perlu lagi. Ingat ya, kata saling ni dah menunjukkan banyak. Kata saling dah banyak. Jadi dia tak boleh saling dengan tambah dengan kata ganda. Tak boleh. Salah. Kalau macam ni, salah. Tak boleh. Kalau saling dengan tambah kata ganda, salah. Contoh dia macam mana? Kamu tengok ya. Kedua-dua orang pemandu kereta lumbak itu saling potong-memotong. Nampak tak? Dia dah bersaling dah. Saling ni dah banyak. Kan? Banyak dah. So kenapa dia berpotong-memotong lagi? Jadi, salah ayat ni. Tak boleh bersaling. Sebab, ingat pesan cikgu. Kalau ada dash, maksud dia banyak. Ataupun berulang-ulang. Ulang. Jadi, potong-memotong ni dia menunjukkan lebih. Banyak kali dia ulang. So, jadi kamu tak boleh bersaling. Ayat yang betul, kedua-dua orang pemandu kereta lumbak itu potong-memotong. Cukup. Tak perlu tambah. Selalu kita duk cakap kan. Saling tiru-meniru lah. Saling potong-memotong lah. Saling lawan lah kan. Salah. Tak boleh bersaling. Jawapan yang betul adalah kedua-dua orang pemandu kereta lumbak itu potong-memotong. Dah cukup betul. Tak perlu pun bersaling. Sebab saling dah banyak. Kata ganda pun dah banyak. Jadi tak boleh dua-dua. Ingat pesan cikgu. Saling tak boleh tambah dengan kata ganda. Salah. Kita tengok ayat seterusnya. Yang ni abaikan nombor ni. Mereka saling caci-mencaci antara satu sama lain. Betul ke salah? Siapa-siapa boleh jawab? Salah. Salah. Okey. Bagus. Pandai. Sebab apa salah? Sebab ada saling. Sebab dia ada saling. Then, kena buang kan? Sebab ni dah banyak. Saling caci-mencaci antara satu sama lain. Ayat yang betul adalah mereka caci-mencaci antara satu sama lain. Cukup dah menunjukkan banyak kali dia mencaci. Tapi dalam kehidupan, anak murid cikgu janganlah duk caci-mencaci. Tak baik. Jaga mulut kita, jaga tuturan kita. Jadi janganlah kita duk mau orang caci-mencaci, kita hina orang. Tu tak bagus lah. Ni contoh cikgu bagi ayat.
Tapi janganlah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Jangan perbuatan ni salah, tak baik. Jangan kita amalkan caci-mencaci ni, tak elok. Jadi jawapan yang betul adalah mereka caci-mencaci antara satu sama lain. Dah cukup betul. Itu saja. Jadi faham tak kat sini? Ada soalan tak? Semua faham? Senang kan susah? Senang kan susah? Okey. Ingat ya, kalau ada kata ganda tak boleh boh 2 kali dalam satu ayat. Yang ni pun tak boleh juga. Kalau ada saling, tak boleh tambah dengan kata ganda. Salah. Sebab saling ni dah menunjukkan banyak dah. Okey, kita pergi slide seterusnya. Slide yang terakhir untuk kata ganda lah. Kata ganda majmuk. Okey, cikgu baca. Kata majmuk juga boleh digandakan. Kata majmuk apabila digandakan menghasilkan 2 bentuk. Penggandaan kata majmuk melibatkan penggandaan unsur pertama kata sahaja. Nampak tak? Unsur pertama kata sahaja. Kata ganda majmuk ni macam ni lah. Kertas kerja, guru besar, mata pelajaran, apa lagi macam-macam lah. Jadi, kita hanya gandakan yang depan ni saja. Gandakan yang depan ni saja. Kali 2. Kali 2. Kali 2. Macam cikgu ajak mat dah. Ingat, kata ganda majmuk kita gandakan yang depan saja. Yang belakang jangan ganda. Kita abaikan, tutup mata sebelah. Kita gandakan yang depan saja. Jadi, Kamilia ada dengan cikgu Kamilia? Kamilia? Tak ada. Adilah dengan cikgu? Alis Adilah? Tak ada juga. Akram ada dengan cikgu Akram? Akram? Ada. Akram, bagi tahu cikgu kata ganda majmuk untuk kertas kerja ni. Boleh? Boleh tak Akram? Tahu tak Akram macam mana? Kalau tak tahu cikgu boleh jawab. Tak. Tak tahu Okey. Kata ganda majmuk ni, ingat semua, kita gandakan yang depan sahaja. Ni, kita gandakan yang depan ni je. Yang belakang abaikan. Contohnya, kertas-kertas kerja. Nampak tak? Kita gandakan yang depan ni saja. Okey, guru besar. Apa jawapan dia? Guru-guru besar. Okey, bagus Nafizah. Jawapan dia adalah guru-guru besar. Nampak tak? Macam cikgu terang tadi, kita ganda yang depan saja. Depan saja. Tak perlu ganda yang belakang. Mata pelajaran ni ramai selalu silap. Siapa boleh jawab cikgu? Mata-mata pelajaran. Okey, bagus pandai Nafizah. Jawapan dia adalah mata-mata pelajaran. Itu jawapan dia. Ingat ya, yang untuk kata ganda majmuk ni, kita gandakan yang depan. Nampak tak? Dia gandakan depan, gandakan ke depan. Selalu orang nak sebut kan mata pelajaran ataupun mata pelajaran kan. Salah. Mata pelajaran salah. Ingat ya, kata ganda majmuk kita gandakan yang depan saja. Iaitu kertas-kertas kerja, guru-guru besar. Bukan guru besar. Salah. Kalau kamu tulis guru besar, salah. Mata pelajaran jadi mata-mata pelajaran. Itu saja. Kita tengok contoh ayat. Yang pertama, kapal-kapal terbang itu sedang diperbaiki demi keselamatan penumpang. Apa kata ganda majmuk dia? Kapal terbang. Okey, bagus. Terima kasih. Auni ya. Okey, jawapan kata ganda majmuk dia kapal terbang lah. Kata apa? Kata awal dia kan. Kata majmuk dia. Kalau digandakan, nampak tak? Digandakan depan-depan saja. Iaitu kapal-kapal terbang. Alat-alat tulis di kedai Eko sangat murah dan mempunyai pelbagai pilihan. Nampak tak? Kata majmuk dia adalah alat tulis saja. Tapi bila cikgu minta kata ganda majmuk, kita kena gandakan yang depan saja, iaitu alat-alat. Jadi, alat-alat tulis. Itu adalah kata ganda majmuk. Yang ketiga, terdapat gambar-gambar raja pejuang negara di dinding Muzium Negara. Jadi, kata majmuk dia apa? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Gambar raja. Bagus, pandai. Okey, kalau digandakan kat mana? Digandakan yang
depan-depan saja, itu adalah kita panggil kata ganda majmuk. Dia gandakan depan saja, iaitu gambar raja. Bukan gambar raja. Salah ya, kalau gambar raja salah. Kita hanya gandakan yang depan saja. Ingat pesan cikgu. Kalau untuk kata ganda majmuk, kata majmuk adalah gambar raja. Ingat ya, gambar raja. Bila kita cikgu minta kata ganda majmuk untuk gambar raja, ingat pesan cikgu. Yang depan saja ni, kita kali 2 yang depan ni, iaitu gambar raja. Ingat ya, kita tambah depan saja. Jadi, semua boleh faham kata ganda majmuk? Faham ke tidak? Boleh ya? Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Alhamdulillah. Okey, Aiman Zakwan ada? Aiman Zakwan? Ya, cikgu. Aiman, boleh terang kat cikgu tak? Kata ganda majmuk ni macam mana? Kita nak tambah apa? Boleh terang kat cikgu? Kata ganda majmuk ni kena tambah depan. Depan je kan? Jadi kat belakang tak kena tambah lah Aiman. Ya. Okey, bagus. Pandai Aiman. Terima kasih Aiman. Okey, itu adalah kata ganda majmuk. Kalau tadi kita dah belajar kan, berkaitan dengan kata ganda berimbuhan, awalan, apitan, sisipan, akhiran dan sebagainya. Ingat, kata ganda majmuk sangat mudah. Bila cikgu bagi kata majmuk, kertas kerja, kamu kali 2 yang depan ni saja. Iaitu jadi kertas kerja. Itu saja untuk kata ganda majmuk. Okey, kita pergi ya. Tengok info penting yang cikgu kata. Satu kecualian adalah penggandaan yang melibatkan bentuk yang telah mantap, iaitu penggandaannya melibatkan keseluruhan unsur. Maksud di sini, kalau selalunya kita tengok Pesuruhjaya, dia eja rapat kan? Dia bukan eja jarang. Jarak maksud dia. Pesuruhjaya. Dia eja rapat. Jadi, kita tak boleh buat Pesuruhjaya. Salah ya, kalau kita tulis Pesuruhjaya, contohnya kamu tulis Pesuruh. Ini adalah salah. Berbeza yang tadi. Yang ni berbeza. Ingat yang ni. Kalau dia ada yang ni nampak tak? Dia eja jarak kan? Kertas kerja dia ada jarak. Guru besar dia jarak kan? Tapi yang ni dia tak jarak. Dia rapat. Jadi jawapan dia macam mana? Ini dia. Pesuruhjaya. Kamu ambil Pesuruhjaya ni. Kamu kali 2 jadilah Pesuruhjaya. Bukan Pesuruhjaya. Kamu tak boleh pisahkan. Faham? Jangan pisahkan. Jadi semua faham tak yang ni? Faham? Faham. Okey, warga negara. Alia Humaira, boleh beritahu cikgu tak? Apa kata ganda majmuk dia untuk warga negara? Warga negara. Okey, bagus, pandai Alia. Ingat ya, bukan warga negara. Selalu kita tengok kat berita kan, ada yang disebut warga negara tempatan. Salah. Warga negara daripada Bangladesh. Salah ya. Sebenarnya jawapan dia adalah warga negara. Kita tak boleh pisahkan warga dengan negara ni. Jangan kalau kamu pisahkan, automatik jawapan kamu salah. Ingat tu. Tanda tangan. Ramai eja salah. Tanda dia asingkan dengan tangan. Tak boleh. Kamu kena rapatkan. Jadi, Ain Christina ada tak dengan cikgu? Ain? Ada. Ain, boleh beritahu cikgu tak? Apa itu tanda tangan? Kata ganda majmuk dia. Tanda tangan. Okey, bagus Ain Christina. Tahniah, jawapan dia betul. Tanda tangan. Nampak tak? Dia tak pisahkan pun tanda tangan. Kalau kawan kamu sebut, oh tolong tanda tangan. Salah, jangan. Jawapan dia tetap tanda tangan. Okey, siapa boleh beritahu cikgu Setiausaha ni? Apa kata ganda majmuk dia? Siapa-siapa boleh beritahu? Setiausaha. Bagus, pandai Aiman. Jawapan dia adalah setiausaha. Betul. Nampaknya kamu dah faham lah. Ingat ya, berbeza yang tadi. Kalau ejaan dia berpisah, kita kali 2. Kita gandakan yang depan. Tapi bila dia tak berpisah, dia macam ni, kita gandakan semua tulis. Jangan pisahkan. Jangan tulis setia usaha. Salah. Ramai tulis setia usaha. Salah ya. Jawapan yang betul adalah setia usaha.
itu adalah untuk kata ganda majmuk. Yang ni berlainan sikit. Jadi tolong ambil maklumlah, take a note. Okey, kita tengok. Uji minda pelajar pula dah pukul 9.10. Jadi semua buka buku teks depan kamu, bahasa Melayu tingkatan 1, muka surat 30 semua. Semua dah ada buku teks depan kamu? Semua dah ada? Ada. Okey, buka muka surat 30. Siapa gambar dengan cikgu tak? Betul tak? Betul ke salah? Betul. Okey, bagus. Okey, kita tengok ya. Cikgu nak hadis ada tak hadis? Hadis? Hadis baca cikgu yang peringkat pertama ni hadis. Malaysia kaya dengan masyarakat yang berbilang kaum. Hal ini dapat dilihat di Jalan Tunku Abdul Rahman, PAR. Tar. Okey. Lalu Okey, teruskan. Jalan Tar menjadi tempat tumpuan berbagai-bagai lapisan masyarakat. Di sini juga terdapat gedung-gedung dan gerai-gerai pakaian kanak-kanak dan orang dewasa. Okey, bagus. Terima kasih. Allah. Terima kasih hadis. Okey, boleh tak bagi tahu cikgu tak mana kata ganda yang kamu semua nampak dalam ni? Boleh bagi tahu cikgu tak? Ada kata ganda tak yang peringkat pertama ni? Mana dia? Gedung-gedung. Mana? Gedung-gedung. Berbagai-bagai. Lagi? Gerak-gerak. Gerai-gerai. Bagus, pandai. Lagi? Kanak-kanak. Okey, bagus. Okey, boleh beritahu cikgu tak? Berbagai-bagai ni kata ganda apa? Imbuhan apa? Kata ganda awalan. Bagus, pandai. Sebab dia tambah berdepan. Okey, gedung-gedung ni pula. Kata ganda apa? Kata ganda apa? Kata ganda penuh. Okey, bagus. Alhamdulillah, tahniah. Gerai-gerai dengan kanak-kanak. Kata ganda apa? Kata ganda penuh. Okey, bagus Adif. Tahniah. Okey, nampaknya kamu semua kuasailah untuk kata ganda. Okey, cikgu nak Ajla Damia ada? Ajla Damia? Ajla? Ya. Okey, Ajla, boleh bagi baca cikgu tak peringkat yang kedua ni? Terdapat peniaga India, Melayu, Cina dan kaum lain yang sibuk menjalankan perniagaan masing-masing di bahu-bahu jalan. Barang-barang yang diniagakan tidak terhad kepada kain-kain. Malahan barang-barang dapur, alat-alat tulis serta alatan sukan. Peniaga bersatu hati dan tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Suasana ini dapat dilihat pada setiap malam minggu dan musim perayaan. Okey, bagus. Terima kasih Ajla. Jadi, rakan-rakan kelas, boleh tolong Ajla tak? Sebenarnya kat cikgu mana kata ganda dalam peringkat ni? Banyak ni. Mana kata ganda? Masing-masing. Barang-barang. Lagi? Masing-masing. Masing-masing. Lagi? Bahu-bahu. Kain-kain. Lagi ada tak kat sini? Mana lagi? Barang dapur. Ya, betul, barang dapur. Tolong menolong. Okey, bagus. Lagi? Ni alat tulis ni. Ingat tak cikgu ajak tadi awal-awal tadi? Ada lagi tak? Bahu-bahu. Tawar menawar. Bahu tawar menawar. Kat mana Alah, cikgu tak nampak tak? Baru-baru jalan dengan tidak tahu pedagang kain, pada apa pedagang bersatu hati dan tolong ini dapat lihat pada setiap malam minggu dan ni peringkat kedua. Okey, jadi bagi tahu cikgu, mana kata ganda sisipan? Siapa lagi tahu cikgu? Siapa jawab tadi tu? Adif, jawablah Adif, jangan malu. Jawab Adif. Menolong. Okey, bagus Adi. Tahniah. Betul. Sisipan dia adalah tolong menolong. Bagi tahu cikgu, alat-alat tulis ni kata ganda apa? Kata ganda macam. Okey, bagus. Siapa jawab tu?
Siapa jawab? Aiman. Oh, Aiman. Tahniah, bagus. Barang-barang pula? Barang-barang. Kata ganda apa? Siapa boleh jawab? Kata ganda penuh. Okey, bagus. Tahniah, Alia. Okey. Seterusnya, cikgu nak... cikgu nak panggil nama sama je. Koyum ada Koyum? Koyum? Nadia Yusof ada? Nadia Yusof? Nadia? Amboi hilang habis. Aisar kali? Aisar? Aisar dah Aisar? Ya. Okey Aisar, bagi baca cikgu perenggannya ni. Sampai habis terus. Pada musim perayaan Malaysia menjadi dengan orang ramai. Kita dapat melihat pengunjung termasuk pelakon-pelakon asing sibuk kawan-kawan untuk mendapatkan barang-barang yang diingini. Pada sebelah malam pula jalan besar ini akan kelihatan lebih meriah dengan pancaran cahaya lampu. Warna-warni masyarakat Malaysia yang memiliki bangsa pada menghormati dan bersatu padu di bawah satu payung yang sama menjadi dalam harmoni negara kita. Okey, bagus. Terima kasih Aisar. Okey, kita tengok. Mana kata ganda yang paling ketara kamu nampak dalam teks ni? Mana? Boleh beritahu cikgu? Pelancong-pelancong, betul. Lagi? Tawar menawar. Okey, bagus, betul. Lagi? Barang-barang. Barang-barang. Lagi? Ada lagi tak? Warna-warni, betul. Lagi? Hormat menghormati. Bagus, pandai. Terima kasih semua. Cikgu yakin semua dah faham dah ya apa pelancong-pelancong tu kata ganda apa, barang-barang kata ganda apa. Kalau tawar menawar kata ganda apa? Tawar menawar. Ingat balik. Dia ubah tengah-tengah tu. Kata ganda apa? Ganda Kata ganda. Tuhan. Sisipan. Okey, sisipan. Bagus, tahniah, pandai semua. Jadi, kalau kamu faham teks ni, nampak tak kita bersatu padu kalau rakyat Malaysia ni kita saling hormat menghormati, berbila bangsa, kita tidak kira pun agama apa semua, kita saling tolong-menolong dan antara satu sama lain lah. Kalau dulu sebelum Covid kan meriah ya, kalau nak hari raya ke, kita shopping ke, kita tak kira pun siapa pun berniaga, kita saling bantu-bantu, kita hormat menghormati. Itu adalah satu nilai murni yang perlu kamu terapkan dalam diri. Selain kita belajar kata ganda ni, kalau kamu tengok teks ni, kamu semua kena terapkan dalam diri kamu. Saling hormat menghormati, sesama bangsa. Kita tidak kira lah sama ada Melayu, Cina, India, Iban dan sebagainya. Kita saling menghormati. Itu adalah salah satu cara untuk kita mewujudkan keharmonian dalam kelompok kehidupan bermasyarakat. Okey? Jadi sini semua faham tak apa itu kata ganda kita belajar hari ni? Semua faham? Hormat menghormati. Faham, bagus. Kalau hormat menghormati tu kata ganda apa? Faiz Azizi ada? Kalau hormat menghormati kata ganda apa? Boleh beritahu cikgu? Diam dah, takut. Kata ganda sisipan. Okey, bagus Aiman. Tahniah. Betul lah tu. Jangan takut. Betul. Cikgu yakin kamu semua faham. Jadi ingat yang cikgu ajar tadi, kata ganda kita ada kata ganda penuh, kata ganda penuh berimbuhan. Itu kita ada awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Dan kita ada kata ganda majmu. Jadi ingat yang tu. Pesan cikgu, tolong ingat yang benda tu je. Simple je. Senang saja. Okey? Jadi yang cikgu dapat konklusikan lah bahawa kata ganda ni merupakan ada beberapa jenis kata ganda yang kamu semua boleh aplikasikan dalam penulisan dan sebagainya. Okey. Dah nak habis kelas dah. Arahan tugasan. Cikgu ada arahan tugasan. Tugasan ni mudah saja pun. Sebelum tu cikgu nak wakil lah iaitu Ain Kristina dan Ain Kristina. Ya. Ain Kristina, boleh terangkan cikgu tak apa yang kamu faham hari ni?
Boleh, Ain? Kita belajar pasal kata ganda. Okey, lagi. Kata ganda penuh berimbuhan. Dan Kata penuh berimbuhan ada awalan, akhiran, apitan dan apitan sisipan. dan sisipan. Lagi kata ganda apa last sekali kita belajar? Kata ganda majmuk. Okey, bagus, pandai. Okey, terima kasih Ain Christina. Okey, cikgu nak wakil Hadif, ada Hadif? Ya, Okey, Hadif. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak apa yang kamu belajar hari ini? Yang paling kamu ingat sekali. Boleh beritahu cikgu? kita belajar kata ganda. Kata ganda. Apa yang kamu faham kata ganda ni? Ha? Dia ada kata ganda penuh berimbuhan, kata ganda majmuk. Okey, bagus. Okey, kalau Hadif tengok yang teks yang depan kamu sekarang ni, Hadif, apa pengajaran yang Hadif boleh dapat berdasarkan teks ni? Kita perlu menghormati warga-warga lain. Okey, lagi kita saling bantu-membantu. Betul? Betul, Hadif? Betul. Okey, ingat pesan cikgu semua ya. Dalam kehidupan, yang kita kira lah siapa pun kita, dia saling hormat menghormati, bantu-membantu antara satu sama lain. Sebab kita hidup bermasyarakat. Bukan kita satu bangsa, kita banyak bangsa. Jadi itu adalah salah satu cara untuk macam mana kita nak mewujudkan keharmonian sesebuah negara. Itu yang wajib ya. Jadi itu adalah cara kita untuk mewujudkan macam mana hidup bahagia dalam kelompok masyarakat ni. Ya, kalau kita tengok dalam gambar ni kan memanglah mereka pergi shopping lah, beli belah. Sekarang kan musim Covid. Jadi kes pun meningkat. Jadi cikgu nak anak murid cikgu semua duduk dekat rumah, stay safe. Kalau nak keluar tu pakai mask, pakai double mask kan. Lepas tu sanitize tangan dan sebagainya. Kalau tak ada keperluan, jangan keluar, bahaya, okey? Okey, kita tengok masa pun dah nak habis. Arahan tugasan untuk cikgu bagilah. Bagi sesiapa yang mempunyai printer, boleh cetak soalan yang cikgu akan sediakan dalam grup Telegram. Bagi yang tidak mempunyai printer, tidak mengapa, kamu boleh salin soalan dalam buku tata bahasa. Jangan risau, ringkas saja soalan dia. Bagi yang ada printer, kamu nak print. Nanti kamu lekat, okey? Yang tak ada printer, tak apa, kamu salin sahaja. Jika kamu cetak soalan, bila kamu print soalan, lekat dalam buku tata bahasa. Ingat pesan cikgu, jawab semua soalan. Jangan tinggal. Kalau tak faham, tanya cikgu, okey? Minggu ini merupakan pelajaran pemarkahan lah. Cikgu akan gabungkan semua tugasan kamu, markah tugasan kamu. Ada yang 4, ada yang 5 dan sebagainya. Ingat, jangan hantar lambat ya. Ni. Siapa hantar lambat, cikgu tolak markah, okey? Soalan dia macam mana cikgu? Wayum, apa Wayum? Wayum cakap apa tadi Wayum? Baik, cikgu. Okey, jadi ingat ya, jangan hantar lambat. Sebab apa? Soalan dia senang saja. Kita tengok. Tuliskan kata ganda bagi perkataan tersebut. Gula, apa kata ganda dia? Siapa boleh jawab? Gula, apa kata ganda dia? Gula-gula. Okey, cikgu tak tahu lah. Kalau sayur, apa kata ganda dia? Cikgu dah ajak tadi kan. Warna apa kata ganda dia? Jadi anak kapal. Macam mana tu? Dia ada 2 perkataan ni. Cikgu dah ajak dah. Tak apa, sekali cikgu hantar slide. Dalam grup kamu rujuk balik slide tu, okey? Ni senang je pun. Mudah kan? Kita tengok soalan seterusnya. Nombor 2. Bina ayat berdasarkan kata ganda berikut. Kalau yang ni kamu tak payah buat ayat tau. Kalau yang ni tak perlu buat ayat pun. Kamu just tambah je kata ganda dia. Apa dia? Warna jadi apa? Warna apa? Hormat jadi apa? Hormat. Okey, tengok soalan yang kedua. Bina ayat berdasarkan kata ganda berikut. Bersalam-salaman. Buat satu ayat saja cukup. Jangan buat banyak ayat. Menyanyi-nyanyi. Macam mana? Peserta-peserta. Apa ayat dia? Kalau tak faham, boleh tanya cikgu, okey? Itu sahaja untuk kelas hari ini. Jadi ada apa-apa soalan untuk berkaitan dengan topik hari ini? Ada apa-apa soalan?
Semua ada apa-apa soalan? Tak ada. Senang ke susah? Senang ke susah? Senang. Okey. Kamu tengok soalan ni, kamu faham tak nak buat macam mana? Faham tak? Faham kan? Senang je kan? Semua adalah slide cikgu dah ajak dah. Kalau nak buat ayat ni, buat satu ayat sahaja. Tapi janganlah Ali bersalam-salaman dengan Abu. Panjanglah sikit, okey? Menyanyi-nyanyi, panjangkan sikit. Buat satu ayat yang lengkap dan gramatis, okey? Salah tak apa, kita belajar, proses belajar. Jangan kalau kamu tak buat langsung. Mudah je. Kalau tak faham, boleh tanya cikgu terus. Kalau yang ni senang saja, mungkin kamu akan sangkut dengan ni. Jadi kalau tak faham apa-apa, tanya cikgu kat Telegram. Bina ayat yang gramatis lah, cikgu buat 2 ruangan ni. Bukan kena buat 2 ayat, salah. Buat satu ayat je. Andai tulisan kamu besar ke, panjang ke, bolehlah sambung, okey? Jadi ada 3, 4, 5. 5 soalan ni, bina 5 ayat. Mudah-mudah je lah yang gramatis, yang cantik. Itu saja. Jadi, jika tidak faham atau ada masalah dari segi tugasan, boleh cek cikgu secara personal di Telegram. Buat dalam buku mana? Tahu tak? Tahu tak buat dalam buku mana? Tata bahasa. Tata bahasa. Ingat nah, kamu ada waktu tau. 9.30 sampai ke berapa ni? 10.30 kan? Buat cepat-cepat. Buat cepat-cepat, habis cepat, lega. Jadi ingat, mudah je soalan dia. Berapa je pun cikgu bagi. Yang ni cikgu rasa kamu seminit pun dah siap dah ni. Jadi tolong buatlah dalam tempoh tutorial ni. Iaitu sejam ni kamu buat ya. Jangan tak buat. Janganlah lepas habis kelas kamu tutup semua. Faham? Faham semua? Okey. Sebab ada yang tak hantar tugasan. Cikgu nak betiak sikit lah. Tugasan ada yang hantar, ada yang tak hantar. Jadi ingat, cikgu nak tambah semua markah kamu tau. Jadi tolong ya. Buat, jangan tak buat. Okey? Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa, boleh cek cikgu dekat Telegram. Kalau cikgu tak balas kat Telegram, WhatsApp cikgu terus, okey? Okey, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu.